Apa asas diguna pakai Saifuddin Nasution yang menggunakan budi bicaranya selaku Menteri Dalam Negeri bagi membenarkan kewarganegaraan untuk 7 pemain luar negara mewakili Malaysia? Adakah hanya disebabkan untuk bermain bola sepak beliau menggunakan perkara 20-1-E Perlembagaan Persekutuan bagi memenuhi Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan kerajaan mempertimbang dan memproses keputusan tentang warga negara? Persoalan tegas itu dizahirkan seorang pemerhati kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang mana beliau pada Khamis memberi penjelasan panjang lebar isu hangat menjadi perhatian dunia ketika ini, iaitu dakwaan pemalsuan dokumen pemain oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Tidak terhenti di situ, pemerhati turut meminta Saifuddin menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan dokumen di Kementerian Dalam Negeri KDN, iaitu selepas mereka menerima dokumen-dokumen pemain daripada FAM. Soal pemerhati lagi, adakah terlalu longgar prosedur pemeriksaan di kementerian itu sehingga terlalu mudah dikesan oleh FIFA bahawa dokumen dikemukakan didakwa palsu? Sebelum ini, FAM turut mendakwa insiden itu berlaku apabila seorang kaki tangan telah tersilap memuat naik dokumen daripada ejen pemain dan bukannya dokumen rasmi yang dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pemerhati turut mempersoalkan jika Saifuddin boleh menggunakan kuasa menteri untuk memberi kewarganegaraan terhadap 7 pemain itu, kenapa lambakan ribuan permohonan oleh individu yang ibu atau bapanya warga Malaysia tidak diluluskan semudah itu? Kesilapan itu, tegas pemerhati, tidak boleh ditanggung oleh FAM sahaja kerana KDN juga perlu bertanggungjawab kerana segala pengesahan dokumen dikeluarkan oleh pihak KDN. Justru untuk membuktikan ketulusan kerja KDN, pemerhati mencabar kementerian itu agar mendedahkan dokumen-dokumen yang dikatakan sah itu kepada umum. Di Parlimen pada Khamis, Saifuddin berkata segala proses dibuat mengikut tata cara dan tertib yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan yang mana ketujuh pemain berkenaan berjaya melepasi semua proses berkenaan. Di sana ada FIFA Statute. Itu soal pemain warisan dan kelayakan. Itu FIFA dan juga FAM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai palsu. Itu FIFA. Ya, FAM kata ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut perlembagaan sangat jelas. Sementara itu, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional mendakwa Saifuddin tidak memberikan jawapan yang meyakinkan dan sewajarnya berhubung isu ini. FIFA dia menyebut bahawa ikut laporan asal, salinan asal, dokumen asal adalah daripada Argentina, daripada Brazil, daripada Spanyol.